Tahukah anda, ada penjara yang membenarkan banduan yang berkelakuan baik membela kucing. Pada asalnya, semua kucing-kucing ini adalah kucing liar. Jika tidak dijaga, mereka akan mati kelaparan. Jadi, warden mencipta program untuk menyelamatkan kucing-kucing ini. Semuanya bermula dengan lelaki botak ini yang pada asalnya tidak suka kucing. Tetapi, setelah beliau bermain dengan mereka, dia tumpas dengan kecomelan kucing dan membelanya untuk diri sendiri. Banduan lain pun mula iri hati. Jadi mereka semua mengambil peranan aktif di dalam penjara itu. Tidak lama kemudian, semakin ramai orang membela kucing sendiri. Semasa waktu rehat, mereka akan meluangkan masa untuk memasang mainan kucing. Dan ada juga yang belajar mengait untuk mencipta pakaian kucing. Pelaksanaan program ini telah mengubah suasana penjara yang suram dan ganas menjadi suasana yang dipenuhi kasih sayang. Kucing-kucing ini telah membantu mengajar banduan tentang tanggungjawab, meningkatkan pemulihan dan mengawal emosi banduan. Penjara negara kita bila lagi?